Bermula dengan 10 botol je, sekarang sale dah mencecah ribuan ringgit. Hari ini Aida nak ceritakan pakej jenama sendiri menggunakan botol yang bersaiz 35ml yang premium ini. Untuk pakej jenama sendiri, minimum order 150 botol dan anda akan dapat harga istimewa iaitu harga RM15 sebotol. Jimat kan tu? Botol yang bersaiz 35ml ini didatangi spray jenis press dan ianya tidak mudah leaking. Kalau anda boleh lihat, dia didatangi cap yang premium dan sangat eksklusif. Dan botol ini didatangi corak yang sangat mewah dan lain daripada yang lain. Untuk wangian, kami menyediakan 750 jenis wangian yang anda boleh pilih dan kami juga telah masukkan wangian yang terbaru sebanyak 48 jenis wangian. Dan kalau anda nak mixkan wangian mengikut citarasa anda pun boleh. Dan untuk wangian terbaru ni anda nak masukkan dalam list wangian yang terbaru anda pun boleh. Mesti anda terfikir perfume di Encash perfume maker tidak tahan lama kan? Sebab dapat harga borong guys. Salah tu. Perfume di Encash perfume maker ketahanan 8 hingga 12 jam kerana kami menggunakan bancuhan parti yang tersendiri. Ianya mampu mengekalkan 8 hingga 12 jam. Dan ianya bergantung kepada cara pemakaian individu. Untuk stiker di Encash kami menyediakan 3 jenis stiker yang anda boleh pilih iaitu stiker matte, transparent dan UV-DTF. Untuk botol tadi, Aida suggestkan anda ambil stiker transparent. Ianya lebih eksklusif dan nampak mewah. Untuk maklumat detail, anda boleh datang ke Encash Perfume Maker sekarang ataupun klik link di bio untuk dapatkan harga istimewa daripada tim sale kami. Jika video ni lalu di FYP anda boleh klik share, like, komen dan repost untuk lebih ramai lagi tahu di Encash ada pakej jenama sendiri. Ingat Aida, ingat Encash, pakar branding anda.